Hai, hari ni I nak bawa you guys pergi island hopping dekat pulau paling cantik dekat Semenanjung. Tapi sebelum tu kita breakfast dulu. Lepas tu kita orang lari pergi pantai. Let's go. Sebab nak tengok air dia macam mana. Wow, air dah naik tinggi sikit. Woi, jernih oh. Cantik. Wih, jernih gila. Nana tergentuk guys. Okey dah, jom. Let's go. Kita pergi island hopping. Nak pergi island hopping. Is it the same one? Same one Weh, tak pernah ada buat orang island hopping pakai ni. Wow. Lain Island macam. hopping. Pakai this one. Okay. Jacket is a must. Bukan. Bukan Nana. Bye. Gerak dulu. Tak nak. Weh, mana nak dapat view macam ni? Siap free blower. Wow, what are you doing? Paling fun bila boat ni lompat-lompat main kuna-kuna baring macam ni. First kali sampai dekat Pulau Seribu Kukus. Parking. Uyun. So nice. Wow, so nice. Nana, take picture first. Now kita orang nak pergi hiking dengan slipper. Tak start lagi Nana. Kawasan larangan. Jom. Uyo. Damn. Apa benda ni? Simpan pun I Tak boleh. Cannot. Last kami kaki ayam je sebab lebih grip. Bila nak sampai ni. Tak lama pun sebenarnya. 10 minit je hiking. Nana. Oh enggak. Finally sampai pun. Lepas tu nak kena buat apa ni? Okay, Nana, dive. Check. Go. Terjun. Okay dah lah. Jomlah kita turun balik. Saya okey je. Sampai dah. Okay, nice. Let's go. Yang ni I nak. Hiking I tak mau. Uish, air dia. Cakap pasal air haus pula. Wish. 100 plus, please sponsor. Not sponsored. Amboi, santan tak habis gelap lagi ke? Apa-apa je lah, kita orang nak mandi. Wihii. Sumpah best gila. Dalam banyak-banyak pantai yang kami pernah pergi, pantai dekat Pulau-Pulau Mersing paling cantik sekali. Okey dah. Let's go. Ini dah kenapa ni? Tioman dekat sana je. Hi Kak Ait, our scuba instructor. Hi. Hello. Guna baring. Sampai dah dekat Pulau Ibul. Yo.